Ucapkan jutaan terima kasih kepada pengantar satu Hidayah Datul Sabah yang sudi meluangkan masa untuk datang ke Kuala Selangor untuk merasmikan misi saya yang sempurna genap 1 tahun saya beroperasi di sini. Dan juga genap 1 tahun saya berada di gelanggang mafia. Genap 1 tahun. Di mana sebelum ini saya adalah seorang staf di DCL juga selama 1 tahun terpaksa saya berjuang sebagai pejuang mafia iaitu saya memilih DCL sebagai perjuangan saya. Dan perjuangan ini saya akan teruskan sampai bila-bila. Kerana saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih, jutaan terima kasih kepada Datuk Pengantar kerana beliau yang menjelaskan saya apa itu erti kehidupan dan apakah itu erti perniagaan yang baik dan yang jujur. Sebagai teguran yang saya terima sebagai teguran yang begitu mendalam dalam hati saya. Dan saya mengambil masa untuk berjuang untuk mencapai pangkat Crown Director dalam jangka masa 7 bulan sahaja. Jasa yang saya akan bagi kepada Datuk Pengantar dan juga DCL, saya akan berjuang habis-habisan untuk mencapai pangkat Crown Ambassador. Bagi masa saya lebih kurang dalam 5-6 bulan lagi, insyaAllah saya akan dapat. Dan juga terima kasih kepada semua yang hadir pada petang ini, yang saya difahamkan datangnya daripada Perintah Budaya, daripada Kuala Lumpur, termasuk saya menyiarkan kawan saya yang aktor, pelakon ya, jadi Ismat ada di belakang sana yang sudi meluangkan masa untuk bersama-sama dengan anda, dan saya difahamkan lagi ada beberapa orang lagi. Dan petang ini juga saya ingin bercerita lebih panjang dan lebih lama kerana saya akan memberi masa yang sepenuhnya kepada Datuk Pengantar satu. Jadi itu saja daripada saya untuk petang ini. Ya, terima kasih.